Cikgu Rashid, macam mana cara nak simpan emas dengan hati yang tenang? Guru saya pesan tuan-puan, untuk tabung emas pertama sekali kita kena pakai duit yang kita simpan untuk jangka masa lama. Sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas tuan-puan. Jangan sekali-kali pakai duit yang kita nak pakai untuk kecemasan atau duit jangka masa pendek. Yang kedua tuan-puan, guru saya pesan, jangan fokus pada harga. Harga emas naik turun ni adalah untuk jangka pendek tuan-puan. Jangka masa panjang, ia pasti akan terus naik. Pengalaman peribadi saya yang simpan emas sekitar 2020, harga emas 1 gram pada ketika itu hanya RM267 tuan-puan. Hari ini, 1 gram yang sama mencecah RM512 tuan-puan. Dalam tempoh 4 tahun, kenaikan sebanyak RM238. Yang ketiga tuan-puan, kita hanya perlu fokus kepada penambahan gram, bukan penambahan harga emas. Harga emas tak penting tuan-puan. Apa yang penting ketika harga emas tengah tinggi, berapa banyak gram emas yang kita ada. Tips penting guru saya, kita perlu menabung emas secara konsisten tuan-puan. Kalau gaji kita RM2,000, kita tabung 10%, RM200 tuan-puan. Terus ke dalam account gap. Tak perlu kita bazir emosi tuan-puan, monitor harga. Yang penting kita wajibkan diri kita tabung 10% daripada pendapatan kita. Nak mudah menabung, terus tabung dalam account gap, buat auto debit. Ya, bagi yang buat auto debit tuan-puan, setiap bulan mereka akan auto kaya kerana tabungan mereka auto bertambah. Tuan-puan, mudah sahaja nak buat tabungan dalam account emas gap. Kita hanya perlu fokus kepada penambahan gram kita. Kerana penambahan gram tersebut biasanya seiring dengan penambahan RM yang bakal kita miliki. Nak mula menabung? Jom DM saya dan boleh follow saya kalau info ini bermanfaat untuk tuan-puan. Dan buat pendaftaran percuma beserta dengan belian emas yang pertama. Kami bantu sebaiknya.